Alright, inilah dia hasil meja. Hasil ni aku letak kat bahagian sini, dekat dengan aku punya tingkap. Tapi bila aku fikir balik, aku tak nak lah kacau. So aku decide untuk letak sebelah sini lah. Sebelah tu sebelah dengan meja PC aku kat sini. Ni meja untuk aku buat kerja lah, macam unboxing apa semua. So aku rasa nampak lagi solid, nampak lagi firm. Walaupun masa aku pasang tu tak nampak sturdy sangat, dia nampak macam besi kosong. Memang literally dalam ni kosong lah. Ni pun kalau aku goncang ni, bergegar ni pak. Dia taklah kata solid sangat, tapi aku rasa dia serve the purpose lah untuk just letak helmet bawa sekarang lah, yang bila goncang dia bergegar. Tapi aku rasa kalau tak ada orang usik, okey je. Sebab aku bukannya buat kerja yang berat kat atas ni, aku just buat record unboxing video ke apa atas meja ni. Aku rasa bawa sekarang ni biarlah helmet ni ada kat atasnya. Size dia memang ngangam. Aku beli ni sebab meja aku ni 140 dan aku beli 120. Just nice lah, dia tak lebih sangat ataupun tak kecil sangat. Dan demi tinggi, berapa lah, aku tak ingat lah. Aku beli RM115 je. Tapi kat Shopee aku tu ada je, cuma punya seller markup sampai 300-400 lah. 115 je. Berbaloi lah sebenarnya. Padboard ni jenis besi tau. Walaupun dia punya besi ni kosong dalam ni, nampak macam tak kukuh. Tapi as long as dia boleh letak aku punya helmet ni dengan kemas kat sini, okey lah. Tapi sebenarnya plan asal aku bukan nak letak helmet aku ni tau. Asalnya aku nak letak aku punya ni, kotak-kotak semua ni. Ni semua barang yang aku dah review and on the way review dan on the way pasang. Gamplar ni bila tak nak pasang. Kat bawah ni aku letak aku punya kamera, barang kamera, charger apa semua. Ni gimbal aku. Ni small rig aku ni yang nak jual tak terjual. Kalau korang nak, korang boleh DM aku lah. Aku nak jual one set terus. Sebab asalnya memang aku nak pakai buat display, tapi aku rasa dah berhabuk. Sayang lah kalau tak guna. Nak guna, aku tak guna. So better aku bagi orang yang akan menggunakannya dengan baik lah. And kat sini aku ada aku punya glove, riding glove, buat daily ada. Ni glove cafe racer aku dulu, Bitwell. Sayang lah, walaupun dia punya velcro ni dah tak melekat. Semua barang-barang attachment, ada stand, ada macam-macam lah. Ni semua attachment untuk Insta360 S Pro Tour dan juga action cam aku lah. Ni aku ride tu tercabut aku punya fairing carbon ni. Aku kena pasang balik ni kat ZX. Ni meja aku buat kerja unboxing apa semua kat sini. Lepas tu ni meja aku buat kerja lah, nak editing ataupun nak main game semua kat sini lah. So ni dia aku punya latest update untuk room makeover part 2. Aku buat simple je sebab aku malas nak edit video panjang lagi. Tu je lah.